tahun keempat, dia boleh mohon permit masuk. Tapi kalau dia mendaftar perkahwinan di luar negara, dia telah pun berkahwin 3 tahun atau 4 tahun. Dia masuk saja ke negara kita, dia daftar perkahwinan dia cuma perlu berada di sini setahun. Kemudian tahun kedua, dia dah boleh mohon permit masuk. Ini yang saya jelaskan yang ini sebab banyak pertanyaan di luar sekarang bertanya, termasuk ahli-ahli yang berhormat yang menulis kepada saya minta tolong dan sebagainya, adalah kategori ini. Jadi langkah yang kami buat adalah mulai September kami akan permudahkan. Sekarang ini baki tertunggak cuma 11,700 dan komitmen KDN khususnya Jabatan Immigration by Jun, menjelang Jun tahun ini kami akan selesaikan semua permohonan 11,700. Ini komitmen berterusan kami di KDN untuk mempermudahkan urusan sistem penyampaian kepada rakyat, merujuk, PAS dan juga permit masuk. Terima kasih.